Acik Kota Tinggi. Kota Tinggi. Seoul. Woi, cantik. Depan aku dia anak. Apa dia? Oh, dia anaknya. Acik order custom. Ni Acik tu. Boyjan ni dari dulu specialist custom geng. Cakap macam mana pun Boyjan adalah specialist custom. Apa dia specialist custom? Bos Ijan dah buat barang custom terlalu banyak dan sangat-sangat memahami kalau design ni orang suka macam mana. Design tu orang suka macam mana, cenderung orang macam mana, bla bla bla. Banyak Boyjan tahulah. Tak total tahu tapi banyak Boyjan tahu. Kenapa Acik pilih custom ya abang? Sebab kena dengan rumah sendiri. Contoh, walau banyak macam mana pun dalam ni, kadang Asyik ada taste dia sendiri. Boyjan pun katalog banyak. Asyik pilihlah colour yang sesuai dengan rumah. Itu orang pilih custom. Seronok. Lagi satu, custom ni tak senang geng. Nanti Boyjan cerita. Bukan kita main order macam kilang buat tiba jadi. Tak. Kenali pengrajin. Nantilah Boyjan cerita satu-satu Kenali Unboxing dulu. pengrajin. Unboxing. Unboxing.